Di Teban Gardens, seorang makcik tetap bersemangat menuju ke Masjid Hasanah hampir setiap minggu meskipun harus menggunakan PMA. Dengan ditemani pembantunya, beliau menuju ke masjid secara perlahan. Masjid Hasanah kini lebih mesra warga emas. Ram akses baru memudahkan mereka memasuki masjid dengan selesa. Masjid Hasanah turut menyediakan ruang khas bagi jemaah yang menggunakan alat bantuan pergerakan peribadi (PMA) seperti kerusi roda atau skuter elektrik. Semua jemaah lelaki diberi peluang yang sama untuk mendirikan solat di saf pertama, sama ada solat seperti biasa, duduk di kerusi atau menggunakan alat bantuan pergerakan dengan selesa dan penuh keyakinan. Di sini juga ada ruang khas, Elderly Common Space, tempat warga emas duduk bersama, berhubung dan belajar bersama rakan seusia. Setiap hari, pelbagai program menghidupkan masjid. Kuliah duha, kelas Iqra percuma serta agihan makanan yang mengeratkan ukhuwah. Bukan itu sahaja, warga emas juga dibimbing dalam dunia digital supaya terus yakin, relevan dan tidak ketinggalan zaman. Perjalanan ini bukan sekadar dari rumah ke masjid, tetapi ia juga sebuah perjalanan hati. Dari kesunyian kepada kebersamaan, dari keterbatasan kepada keyakinan. Bagi warga emas yang tinggal di sekitar sini, pintu Masjid Hasanah sentiasa terbuka. Mari kita bersosial, bergerak aktif dengan senaman ringan serta menyertai lawatan dan menimba ilmu bersama. InsyaAllah, langkah kecil ini membawa keberkatan di dunia dan akhirat.